Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hazian binti Sarip atau Khalid daripada SMK Tengku Laksmana ingin menerangkan topik bab 4 kereaktifan logam daripada subtopik 4.3 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Pengekstrakan logam dalam relau bagas di Malaysia, yang mana di Malaysia kita menggunakan relau bagas untuk mengekstrak besi daripada bijihnya, yang mana proses ini melibatkan tindak balas bijih besi dengan arang kok dan batu kapur pada suhu yang tinggi. Kaedah pengekstrakan logam ini melibatkan proses untuk memperolehi logam daripada bijihnya, yang mana kaedah pengekstrakan bergantung kepada kedudukan logam dalam siri kereaktifan berbanding karbon dan hidrogen. Proses relau bagas melibatkan beberapa proses, yang mana proses ini bermula daripada campuran bijih besi, arang kok dan batu kapur akan dimasukkan daripada atas relau. Kemudian, udara panas dipampkan daripada bawah relau dan tindak balas ini berlaku pada suhu yang tinggi dan menghasilkan ferrum dan sanga. Leburan ferrum dan sanga dikeluarkan daripada bawah relau. Tindak balas kimia dalam relau yang mana melibatkan beberapa peringkat bermula daripada karbon bergabung dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida bergabung dengan karbon menghasilkan karbon monoksida. Manakala ferrum 3 oksida bergabung dengan karbon menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Ferrum 3 oksida bergabung dengan karbon monoksida menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Ferrum 2 oksida bergabung dengan karbon menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Ferrum 2 oksida bergabung dengan karbon monoksida menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Pembentukan sanga dan besi lebur. Sanga ini terhasil daripada kalsium karbonat menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Kemudian kalsium oksida bertindak balas atau bergabung dengan silikon dioksida menghasilkan kalsium silikat yang juga dikenali sebagai sanga. Kemudian leburan ferrum atau besi ini dituang ke dalam acuan dan dibiarkan membeku menjadi besi tuangan. Sanga akan terapung di atas leburan ferrum oleh kerana ketumpatannya yang lebih rendah. Sanga ini dapat digunakan dalam pembinaan jalan raya dan tapak bangunan. Bagaimana simulasi proses relau bagas berlaku melibatkan beberapa langkah. Berikut merupakan langkah demi langkah pengekstrakan besi yang bermula. Langkah pertama, bahan mentah dimasukkan. Campuran bijih besi, arang kok dan batu kapur akan dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas. Kemudian, udara dipampkan. Udara yang sangat panas ini dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah untuk memulakan tindak balas pembakaran. Langkah seterusnya, tindak balas pembentukan gas yang mana terhasil daripada karbon bergabung dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida bergabung dengan karbon untuk menghasilkan gas karbon monoksida. Langkah keempat adalah penghasilan ferrum. Ferrum 3 oksida bergabung dengan karbon monoksida menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Dan ferrum 2 oksida bergabung dengan karbon menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Langkah kelima adalah penghasilan sanga. Kalsium karbonat menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida.
Kalsium oksida ini bergabung dengan silikon dioksida untuk menghasilkan kalsium silikat atau dikenali sebagai sanga. Langkah keenam adalah pengumpulan dan penyingkiran bahan baki. Leburan ferrum dan sanga mengalir ke bawah relau dan sanga ini akan terapung di atas ferrum kerana kurang tumpat dan kedua-duanya dikeluarkan secara berasingan. Langkah terakhir adalah langkah penyejukan dan penggunaan. Leburan ferrum dituang ke dalam acuan dan dibiarkan membeku sehingga menjadi besi tuangan. Sanga ini digunakan untuk membuat tapak bangunan dan jalan. Sekian, terima kasih.